Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera dan selamat datang ke podcast TV Arzaik at PBAKL. Bersama lagi dengan saya Nurin Izzati, host anda untuk segmen podcast pada kali ini. Jadi untuk segmen-segmen sebelum ni kita dah bawakan penulis, rakan strategik dan juga pengarah. Jadi untuk segmen kali ni kita nak bawakan siapa pula ya? Mestilah kita nak bawakan penerbit. Kalau tak ada penerbit, macam mana kita nak baca hasil-hasil karya yang menarik kan? Jadi hari ini kita bawakan Encik Adib Zaibidi dan juga Muhammad Taufik Hafizi, iaitu penerbit Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Apa khabar Encik? Sihat? Baik. Sihat. Baik. Sihat, Alhamdulillah. Encik dah ready untuk saya temu bual? Boleh. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Alright. Baiklah, soalan pertama, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh ITBM? Okey, dekat ITBM ni kita ada 5 khidmat lah. Salah satunya kita ada terjemahan dokumen. Kita juga ada kejurubahasaan. Lepas tu kita ada akademi dan latihan. Kita ada penerbitan buku dan yang paling terakhir sekali kita ada jualan buku lah. Jumlah keseluruhan khidmat yang kami ada 5. So kat situ lah. So kalau siapa berminat nak buat jurubahasa ataupun terjemahkan dokumen, contoh-contoh dokumen macam kalau nak sambung belajar luar negara, pun kita boleh terjemahkan dalam pelbagai bahasa, ataupun sijil-sijil kahwin ke, sijil-sijil urusan rasmi pun boleh kita terjemahkan. Baik, jadi lepas ni saya kalau nak belajar dekat luar negara, bolehlah saya berhubung dengan Encik? Boleh sangat. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Apakah pandangan Encik terhadap buku yang diterbitkan atau dihasilkan menggunakan AI? Maksudnya dia tak guna hasil karya dia sendiri, dia guna AI je, lepas tu dia terus terbitkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi sebenarnya soalan tu memang kenalah dengan zaman sekarang ni kan. Jadi buku-buku yang diterbitkan maksud cik dia 100% menggunakan AI. Okey. Jadi sebenarnya kita kena faham apa itu AI dululah. AI itu biasanya dia orang gunakan untuk menyenangkan kerja. Okey, jadi sebagai contoh kalau dalam dunia pekerjaan zaman sekarang memang banyak penggunaan AI yang digunakan lah. Lagi-lagi bila kerja tu nak perlukan kecepatan kan, perlu menjimatkan masa kan, ataupun dapat ad hoc kerja yang tiba-tiba bos cakap aku nak ni dalam sejam contoh. Okey, jadi penggunaan AI ni memang sangat berguna lah. Okey, jadi bagi untuk penggunaan untuk menghasilkan buku ni menggunakan AI ni, sebenarnya bagi saya dia tak adalah kesalahan sangat. Cuma kan mungkin dia melimitkan kreativiti dia tu. Okey, sebab idea dia tu tetap daripada dia. Kan, idea dia mungkin dia fikir, okey aku nak buat saya nak buat cerita tentang ni. Tapi malah nak fikirlah ayat apa semua kan. Jadi dia boleh, tapi dia bagi saya dia melimitkan lah dia punya kreativiti tu. Mungkin dia sampai tahap idea saja. Tapi dari segi gaya bahasa kan, mungkin dia punya tata bahasa dia mungkin akan terganggu lah. Macam itulah. Sebab kan kalau semua orang boleh buat buku menggunakan AI, mana katanya budak sekolah pun boleh buat buku menggunakan AI. Tapi tak perlulah pengalaman menulis apa semua. Jadi dia kan, bayangkanlah kalau budak sekolah, okey, dia menulis buku menggunakan AI. Mana datang kreativiti dan skill-skill dia tu? Skill-skill dia tu akan limit. Jadi biasanya penulis-penulis ni dia punya skill set dia tu, menulis tu datang daripada dia belajar. Yang ni dia tulis dia keluar kan. Jadi dia akan melimitkan kreativiti dan skill oleh seorang penulis tu, maupun pelukis sekalipun sebenarnya. Dalam bidang pekerjaan pun kalau sudah start menggunakan AI, dia skill tu macam kurang sikit. Ya, betul. Kan, dia jadi macam janji kerja jalan kan. Tapi ada je orang menggunakan AI
Okay, contoh menggunakan AI, tapi orang dapat kenal itu adalah AI sebabkan gaya bahasa ataupun susunan ayat dia berbeza daripada dia tak manusiawi lah. Sebab betul. kita manusia ni bila kita tengok sesuatu yang manusiawi ni kita boleh kenal kan, sebab lagi-lagi orang dah biasa baca, dah biasa membaca kan, dah biasa baca benda-benda hasil-hasil sastra. Contohnya dah biasa baca novel, dah biasa baca cerpen, lepas tu dah biasa baca buku cerita sekalipun. Orang akan tahu itu adalah bukan tu kalau 100% lah. Kalau dia guna AI, lepas tu dia ada editing apa semua kan, mungkin AI tu nak nak kembangkan idea dia tu, rasa tak ada masalah. Tapi dia akan limitkan tu lah, sebab dia tak ada idea untuk kembang. Jadi hasil karya AI dan manusia ni sangatlah berbeza, betul tak? Memang berbeza. Sebab kalau bayangkan orang tulis buku cerita, kalau 4 muka surat mungkin dia tak menjejaskan apa-apa lah kalau guna AI. Cuba kalau ada 200 muka surat, tak mungkin boleh guna AI. Betul, susahlah bagi kita kan. Jadi AI ni sebenarnya boleh membantu kita, cuma kita kena berpada-pada menggunakannya. Betul, sebab AI ni sebenarnya dia adalah satu instrumen untuk membantu manusia. Jadi kan kita biasa guna kan, contohnya kalau daripada sudut grafik, orang menggunakan Canva contohnya untuk buat untuk buat editing, buat poster ke apa, benda tu memang sangat membantu. 100% sangat membantu. Contohnya sebab bukan semua orang belajar graphic designer. Ya, betul. Kan? Jadi tapi kadang-kadang dia terjun dalam bidang kerja yang memerlukan dia menghasilkan poster ataupun ada set skill graphic designer kan. Tapi bila dia buat mesti tak cantiknya sebab dia bukan seorang graphic designer. Ya. Tapi bila dia lukis sikit, dia buat sikit, lepas tu dia olah pakai AI. Lagi-lagi kalau yang jenis AI professional, dia ada satu cara tau. Contohnya saya pernah belajar dengan orang tu, buat poster yang memang betul-betul cantik lah, professional kan. Memang saya tengok, cantiknya, macam mana awak buat? Cakap, saya buat macam ni je bang. Lepas tu saya hantar dia, tolong buat jadi grafik seperti seorang profesional. Memang betul-betul cantik. So jadi dia ada kebaikan dan ada kebaikan. Memang kebaikan tu adalah. So jangan tolak AI lah, tentu 100%. Jadi kita tak bolehlah pandang AI ni 100% kepada keburukan dia. Ada kebaikan, ada keburukan. Gunakanlah dengan betul. Jadi sudah tak sudah kita dah sampai ke penghujungnya. Okey, kalau boleh tak saya nak boleh, promote silakan, sikit boleh. buku-buku kita. Okey. Kalau saya nak promote sikit lah kita punya ITBM punya booth dekat PBA KL. Sekarang ni kita ada di PBA KL sempena ada di WTC Kuala Lumpur sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Jadi siapa-siapa yang nak mencari buku-buku yang berkualiti, yang menarik, boleh datang ke bus PBA KL. Bus kami adalah bus 305, betul-betul belakang pentas, betul-betul belakang pentas utama. Jadi kita ada bermacam-macam jenis buku, bermacam-macam genre buku. Okey, ada yang terbitan baru, okey, ada yang terbitan yang yang terdahulu pun kita ada. Kita ada pelbagai diskaun. Okey, terbitan baru kita bagi diskaun sebanyak 30% untuk pembelian buku 2 naskah ke atas. Okey, jadi kalau untuk pembelian buku terbitan terdahulu, dia ada dalam kita bagi diskaun 50%. Okey, jadi ini adalah antara buku-buku ni lah. Okey, kita ada buku, contohnya buku ni hasil tulisan daripada hasil tulisan pelajar sekolah rendah. Ya, betul. Yang ni satu set ada 16 buku, memang menarik. Setiap negeri kita ada. Yang ni kita kolaborasi dengan JPN setiap negeri. Okey, lepas tu kita ada komik Hang Tuah. Okey, hasil karya Jaafar Taib, dan juga kita ada contoh buku-buku yang kita terjemahkan daripada luar negara. Ini adalah ekonomi bentuk kartun. Jadi yang tu saya minta maaf ambil masa. Jadi itu sajalah. Okey.
Baiklah, itu sahaja. Membaca itu jambatan ilmu dan PBAKL adalah destinasi untuk kita mencari rentak dalam helaian kertas yang penuh makna. Semoga perkongsian kami dalam episod kali ini memberi anda sedikit inspirasi untuk memburu naskah-naskah hebat di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Sebelum kami undur diri, kami ingin mengajak semua ibu bapa datang ke PBAKL untuk mengisi masa lapang di musim cuti persekolahan ini. PBAKL ini berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di PWTC Kuala Lumpur. Jumpa lagi. Bye.